Pasukan penyelam meneroka bangkai kapal itu, tetapi tidak menemui sebarang mangsa yang terselamat. Mereka menghabiskan beberapa hari berikutnya membawa hampir 400 mayat lelaki, wanita dan kanak-kanak ke permukaan. Kapal motor Lajula, dinamakan sempena orang Jola dari selatan Senegal, adalah sebuah feri ro-ro atau roll-on, roll-off. Ia dimiliki oleh Ministère de Équipement Republik Senegal di Dakar, yang merupakan ibu kota Senegal. Wilayah selatan Casamance di Senegal dan wilayah utaranya dipisahkan oleh negara merdeka Gambia yang membelah Senegal. Pada awal 1990-an, pilihan perjalanan untuk rakyat Senegal antara wilayah utara dan selatan negara itu adalah terhad. Mereka terpaksa menggunakan lebuh raya yang tidak diselenggara dengan baik dan tidak berturap, yang sering menjadi sasaran serangan di jalan raya oleh pemberontakan pemisah yang sedang berlaku di negara itu. Lajula telah dilancarkan sebagai satu cara untuk bergerak antara utara dan selatan melalui lautan berbanding perjalanan melalui negara lain menggunakan jalan yang berbahaya. Lajula dikendalikan oleh Angkatan Tentera Senegal, tetapi mereka tidak benar-benar menggunakan kuasa mereka dan masalah kapal yang sesak sentiasa menjadi isu. Lajula berukuran 79 meter panjang dan 12 meter lebar dengan draft 3.1 meter. Ia mempunyai kapasiti berdaftar untuk 536 penumpang dan 35 kenderaan dengan 44 anak kapal. Ia berlayar 2 kali seminggu antara Ziguinchor di wilayah Casamance Selatan dan Dakar di utara, di mana ia dilesenkan untuk beroperasi sebagai feri pesisir dalam jarak pandang dari daratan. Antara September 2001 dan September 2002, Lajula dikeluarkan daripada perkhidmatan untuk dibaiki dan menggantikan enjin sebelah kiri. Lajula dilengkapi dengan beberapa peralatan keselamatan terkini, tetapi kru tidak dilatih untuk menggunakan mana-mana peralatan tersebut. Dan kapal itu telah berada di luar perkhidmatan selama lebih setahun. Jadi kru agak kekok. Terdapat jaket keselamatan untuk penumpang, sekurang-kurangnya untuk jumlah penumpang yang feri itu dibenarkan bawa. Tetapi setiap kali ada insiden kecil di atas kapal, penumpang akan berebut untuk mengambil jaket keselamatan dan kerana tidak cukup untuk semua penumpang yang tidak berdaftar, kru hanya mengikat jaket keselamatan itu supaya tiada siapa yang boleh berebut. Dalam pelayaran 2 kali seminggu, Lajula kebanyakannya membawa wanita yang dalam perjalanan ke Dakar untuk menjual mangga dan minyak kelapa sawit. Dari kira-kira pertengahan pagi pada 26 September 2002, penumpang mula menaiki Lajula untuk pelayaran hari itu dari Ziguinchor ke Dakar. Seperti biasa, kawalan ke atas penumpang yang menaiki kapal adalah sangat sedikit atau tiada langsung, walaupun Angkatan Bersenjata Senegal bertanggungjawab untuk mengesahkan dan mengawal penumpang. Lajula membawa lebih daripada 1,900 penumpang, hampir 4 kali ganda kapasiti yang dibenarkan. Ramai penumpang sama ada tidak diwajibkan membeli tiket, seperti kanak-kanak di bawah 5 tahun atau mereka dibenarkan menaiki secara percuma, sesuatu yang sering berlaku. Walau apapun, jumlah sebenar penumpang di atas kapal tidak diketahui. Beberapa organisasi Senegal percaya terdapat lebih daripada 2,000 orang, tetapi 1,034 tiket telah dikeluarkan, yang masih kira-kira 2 kali ganda had yang ditetapkan. Pada pukul 13.30, ketika Lajula perlahan-lahan meninggalkan dermaga di pelabuhan, kapal itu sangat sesak dengan penumpang. Kapten dan pegawainya tidak memeriksa ramalan cuaca untuk laluan mereka dan mereka juga tidak mengimbangi tangki pemberat kapal sebelum berlepas. Di dermaga, seseorang yang memerhati Lajula berlepas menyedari bahawa kapal itu sudah condong walaupun sebelum ia berlayar. Selepas melepasi pelabuhan dan muara sungai, Lajula berhenti seketika di Pulau Karaban, di mana 185 lagi penumpang tanpa tiket menaiki feri itu. Kapal itu membelok ke kanan dan menetapkan haluan ke barat laut sepanjang pantai wilayah Casamance. Mesej terakhir yang pernah dihantar dari Lajula diterima oleh Pusat Keselamatan Maritim di Dakar pada pukul 10 malam apabila kapal itu melaporkan bahawa keadaan perjalanan adalah baik. Pada sekitar pukul 11 malam, Lajula berada lebih jauh dari pantai berbanding sepatutnya dan berlayar ke dalam ribut di luar pantai Gambia. Dalam masa 5 minit, dengan laut bergelora, angin kencang dan keadaan sesak, Lajula terbalik, menyebabkan penumpang yang sedang tidur dan kargo yang tidak terikat tercampak ke dalam lautan. Feri itu mula sengit dan dimasuki air, kemudian terbalik dengan cepat dalam hujan lebat, tetapi masih terapung. Penumpang berenang melalui tingkap yang terbuka separa. Mereka dihanyutkan oleh angin dan ombak.
Ada yang bernasib baik kerana dihanyutkan ke arah kapal yang terbalik dan berpaut pada lunas feri itu. Beberapa mangsa yang terselamat diselamatkan oleh nelayan dengan pirogo mereka, iaitu sebuah bot nelayan kecil seperti sampan. Nelayan itu juga menemui beberapa mayat yang terapung di sekitar Jula. Mereka membawa mangsa yang terselamat dan mayat ke ibu kota Gambia yang biasanya sunyi, Banjul, di mana mereka dimasukkan ke Edward Francis Small Teaching Hospital. Mangsa yang terselamat di atas badan kapal yang terbalik boleh mendengar jeritan meminta tolong daripada orang yang masih hidup terperangkap di dalam kabin dan ruang rehat di bawah dek. Mereka yang tidak tahu berenang tidak dapat mendapatkan jaket keselamatan yang diikat untuk mengelakkan penumpang berebut-rebut mendapatkannya. Kapal Jula tidak sempat menghantar isyarat kecemasan atau membunyikan sebarang amaran atau siren untuk memberitahu penumpang apa yang sedang berlaku. Pada awal pagi keesokan harinya, pegawai di Dakar mula mendengar tentang bencana itu melalui mulut ke mulut daripada kru pelbagai kapal yang berlayar melepasi kapal terbalik itu, tetapi tidak berhenti untuk membantu mangsa yang terselamat. Ia mengambil masa beberapa jam lagi untuk pegawai di Dakar mula menyusun operasi menyelamat. Tentera Udara Senegal hanya menghantar pesawat mencari dan menyelamat sekitar tengah hari, lebih 12 jam selepas kemalangan itu. Pada pukul 14.00, seorang budak lelaki berumur 15 tahun berjaya diselamatkan. Dia mengesahkan bahawa masih ramai orang yang terperangkap masih hidup di dalam kapal itu. Sebaik sahaja berita mengenai bencana itu tersebar luas, orang ramai mula bertindak balas dan cuba menyelamatkan penumpang yang terperangkap. Antara penyelamat terawal ialah bekas penyelam tentera laut Senegal, Ismaila Ndor, yang pernah bertanggungjawab terhadap keselamatan di kapal itu. Dia tiba di kapal itu pada petang tersebut dan masuk melalui kawasan restoran di mana dia berhadapan dengan ratusan mayat, ada yang masih berpegangan tangan. Dia bergerak ke arah haluan dan menemui kabin kelas pertama. Dengan palka masih tertutup rapat, kawasan itu tidak dinaiki air. Dia melihat melalui tingkap bulat dan nampak beberapa penumpang memberi isyarat meminta pertolongan. Dia dan yang lain bersamanya tidak mempunyai peralatan yang diperlukan untuk membebaskan mereka. Mereka memerlukan obor kimpalan untuk menebuk badan kapal. Pada masa ini, kapal itu masih terapung. Jika pintu kabin dibuka begitu sahaja, air boleh masuk dan menenggelamkan kapal. Lajula kekal terapung sehingga kira-kira jam 3 petang. Kemudian, ia tenggelam dengan bahagian belakang dahulu ke dalam air sedalam 20 meter. Daripada lebih 2,000 orang di atas kapal, hanya 64 penumpang yang terselamat. Tiada seorang pun penumpang yang terperangkap di kabin kelas pertama berjaya diselamatkan. Daripada kira-kira 600 wanita di atas kapal, hanya seorang yang terselamat, Mariama Diouf, yang sedang mengandung pada masa itu. Tidak dapat dipastikan dengan tepat bila para penumpang itu lemas. Apabila kapal itu terbalik, ramai mungkin masih hidup, tetapi akhirnya lemas semasa menunggu untuk diselamatkan. Dalam bulan-bulan berikutnya, kedua-dua kerajaan Senegal dan pihak berkuasa Perancis menyiasat punca bencana itu. Mereka tidak menemui satu sebab yang benar-benar muktamad. Jula sebenarnya tidak mempunyai lesen pelayaran. Kapten dan pegawai-pegawai tidak memeriksa ramalan cuaca sebelum mereka berlepas, dan mereka sering mengabaikan pengagihan berat di atas kapal. Sentiasa ada kemungkinan enjin rosak. Log menunjukkan hanya satu daripada 2 enjin yang beroperasi. La Jula ialah kapal perairan pesisir. Tetapi ia berlayar lebih jauh ke laut daripada sepatutnya dan ia sangat terlebih muatan. Ia juga mungkin bahawa haba dan rasa sesak di bawah dek menyebabkan penumpang tidur di dek atas, yang seterusnya mengganggu pengagihan berat. Pada masa pelayaran terakhirnya, La Jula berusia 12 tahun dan dibina untuk berkhidmat sekurang-kurangnya selama 30 tahun. Rekodnya menunjukkan bahawa ia mengalami banyak masalah teknikal dan mekanikal sepanjang tempoh perkhidmatannya yang dikaitkan dengan penyelenggaraan yang lemah oleh pemiliknya dan bukannya kecacatan reka bentuk atau pembuatan. Sekurang-kurangnya 1,863 orang kehilangan nyawa dalam bencana itu, walaupun jumlah sebenar tidak akan pernah diketahui. Antara mereka ialah 444 kanak-kanak ramai yang sedang pulang ke sekolah mereka di Dakar untuk permulaan tahun akademik 2002 hingga 2003. Pada 28 September, sehari selepas bencana itu, aktivis alam sekitar Hadar El Ali dan pasukan penyelamnya meneroka kawasan bencana tersebut. Mereka tidak menemui mangsa yang terselamat, hanya mayat lelaki, wanita dan kanak-kanak di dalam kapal itu.
Mereka berjaya mengeluarkan 300 mayat yang terperangkap di dalam kapal itu dan menemui lagi 100 mayat yang berselerak di sekitar kapal tersebut. Sebanyak 551 mayat berjaya ditemui. Hanya 93 yang dapat dikenal pasti dan dipulangkan kepada keluarga mereka. Pada tahun 2003, Senegal menutup siasatannya, meletakkan kesalahan sepenuhnya kepada Kapten Issa Diarra yang meninggal dunia dalam tragedi itu dan tidak dapat mempertahankan dirinya. Laporan rasmi mengenai tragedi itu dimuktamadkan setahun kemudian. Jelas bahawa kerajaan Senegal bertanggungjawab atas kegagalan feri tersebut. Kerajaan mengakui kesilapannya dan beberapa menteri sama ada meletak jawatan secara sukarela atau digugurkan daripada jawatan mereka. Tetapi tiada tangkapan dibuat. Pegawai-pegawai dituduh gagal bertindak balas terhadap tragedi itu dengan cukup pantas. Beberapa pegawai tinggi dalam Angkatan Tentera Senegal telah dihukum dengan dipindahkan ke jawatan lain. Keluarga ramai mangsa tidak dapat menuntut pampasan. Mereka telah mengkritik kerajaan berkenaan pengurusan operasi menyelamat, pengendalian feri yang menyebabkan tragedi itu serta proses pampasan. Artifak seperti kipas kapal dari kapal tersebut telah dikumpulkan dengan bantuan Tentera Laut Senegal.